Rajah menunjukkan formula struktur bagi asid ascorbic. Okey, ini adalah rajah formula struktur bagi asid ascorbic. Kita tengok pada soalan. Okey, soalan nombor 1. Tentukan formula molekul bagi asid ascorbic. Okey, jadi kita kena kira atom bagi setiap unsur yang ada dalam formula struktur bagi asid ascorbic tersebut. Okey, yang pertama kita tengok pada karbon. Karbon ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, C6. Kemudian kita tengok pada hidrogen. Okey, hidrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hidrogen ada 8. Oksigen. Okey, oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi oksigen ada 6. Okey, jadi itu adalah formula molekul. Okey, formula molekul bagi asid ascorbic. Kemudian yang kedua, dia minta formula empirik bagi asid ascorbic. Jadi kita kena ambil nisbah teringkas daripada formula molekul tadi. Okey, jadi yang teringkas C3 H4, okey, O3. Okey, ini adalah formula empirik bagi ascorbic. Kamu ingat kalau formula empirik dia adalah teringkas. Okey, jadi C6H8 O6 kita bahagi dengan 2, dapatlah C3H4 O3.